bila Barisan Nasional Umum pergi Solo, bukan sekadar 56 kerusi, dia pun nak pastikan Johor pergi Solo tanpa ada pilihan raya negeri di Melaka dan juga Negeri Sembilan, supaya tumpuan hanya diberikan Johor mungkin. Apakah warisan akan masuk ke Johor dan juga Semenanjung bila melihat kepada warisan pernah bertanding. Ni orang kuat warisan Jadi dia lebih memahami politik warisan. Apakah warisan akan menelusuri masuk ke Johor? Kerana kita tahu, saya rasa sebilangan besar yang datang dari Sabah juga ramai ada di Johor, bekerja di situ. Apakah itu satu peluang untuk warisan berkembang? Biar saya silakan dululah. Saya tidak nampak ada keperluan untuk mana-mana parti, terutama daripada Sabah, untuk bertanding di situ, especially pada warisan. Walaupun pada ketika ini saya pegawai yang dipinjamkan kepada Menteri Warisan, tapi saya tidak terlibat dalam konteks itu secara parti kerana saya berkhidmat sebagai pegawai di kementerian. Jadi tidak benar ura-ura katakan akan ada kerjasama warisan dengan parti Malaysia Bersama?